So ni mic DJM20 daripada Maono. So mic ni hadir dengan shock mount macam ni, and then dia ada pop filter macam ni. Condenser mic ni dia ada mode warna, just tekan je dekat atas ni warna apa yang korang nak. So dekat atas ni dia ada button noise cancellation dengan button mute. So bila kau nak tekan noise cancellation, kau just hold je button macam ni sampailah dia punya lampu tu berwarna-warna hijau. So itu maksud dia ANC, noise cancellation. So kalau kau nak dia back balik ke mode biasa, kau just tekan lagi sekali lama-lama sampailah lampu biru menyala macam ni. So maknanya tak ada noise cancellation. So untuk mute kau just tekan sekali saja, and then lampu ni akan menyala warna merah, bermaksud mute. So dia datang dengan mic gain macam ni. Kau just pusing saja untuk kau kuatkan gain, dan kau untuk kau slowkan kau pusing ke belah sana lah, mengikut indikator macam ni. Kau nak dengar sendiri as a monitor. So kau boleh cucuk kau punya headset kau dekat sini. Dua cara mounting dia. Satu kau boleh pakai mounting macam ni, so kau boleh pakai dekat kau punya mic arm, and lagi satu kau boleh pakai stand dia macam dalam gambar ni. Dia ada bagi mic stand macam ni. Kalau kau nak pakai mic stand macam ni ataupun kau nak pakai dekat mic arm macam ni pun boleh. Dia ada bagi sekali dengan adapter untuk kau pasang dekat mic arm kau. Mic ni dia 24 bit sampling, sensitivity dia negatif 3dB dengan max gain plus 3dB. And mic ni pola pattern dia adalah cardioid, which is dia akan record ke depan macam ni. Frequency response dia 50Hz ke 20kHz. Shock mount ni penting supaya setiap kali mic kau bergerak ataupun kau terlanggar, dia tak ada bunyi yang kau terlanggar benda tu. So dia akan absorb segala gegaran yang ada dekat mic ni. And then dia hadir dengan USB-C yang panjang. So macam aku ni, aku dah letakkan USB-C aku dekat dalam aku punya mic arm ni. So aku dah sorokkan wire USB-C ni. Itu saja. Kalau korang berminat, korang check out beg kuning kat bawah. Korang claim semua voucher, free shipping, and then kau beli DJM20 daripada Maono ni. Streaming, podcast, gaming, recording, kau boleh pakai mic ni. Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.